Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Wanakum tajahau. Saya Muhammad Suman Siwam. Kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Apa yang saya nak bangkitkan hari ini iaitu berkaitan dengan isu Inspektor Sheila. Baru-baru ini seringkali kita dengar Inspektor Sheila buat apa hal, Inspektor Sheila buat apa hal. Sebab satu adab yang diberikan tekanan terhadap polis diraja Malaysia, disiplin ataupun tutur bicara yang diajar oleh PDRM tidak diikuti oleh Sheila Inspektor. Inspektor Sheila lah lebih. Sebab saya tengok dia di tempat umum selalunya dibuat hal pada masyarakat, sedangkan dia tu polis, dia tu membantu menyelesaikan masalah, bukan menambahkan masalah. Bila mana kita tengok tegas tu penting untuk PDRM, tegas tu penting, tapi tidak kita menidakkan ketegasan dia. Tapi ketegasan ini ada tempat, tegas bertempat, lebih pada sombong, kita lihat lebih pada sombong, lebih beremosi, dan saya harap penerbit-penerbit di Malaysia bolehlah ambil satu filem Inspektor Sheila, sebab rakyat hari ini melihat perkara ini seperti drama bersiri. Setiap bulan ada je yang dia buat hal, macam dia, bila kita tengok dia punya video semua apa yang dirakam itu belum tentu betul di pihak dia. Dia merakam benda itu belum tentu dia betul, sebab dia ni memaksa untuk orang terima pandangan dia. Macam kita tengok di media hari tu dia tanya siapa yang bagi hak kamu merakam saya. Dah tentu dia tu, orang tu pengamal media, dia orang mau isu, dia orang mau sensasi. Dah dia orang buat kerja dia pertikaikan lagi. Jadi perkara ini tidak baguslah. Saya harap PDRM boleh menyekat perkara-perkara begini. Sebab apa, di pihak masyarakat benda ini, gambaran ini sungguh tidak baik, sungguh tidak beradab. Akhlak itu tidak ada. Jadi bila mana tidak ada, pandangan terhadap PDRM pun akan tercalar. Sebab emosi yang dibawa-bawa ini, dia akan melibatkan pada orang lain, PDRM ataupun pegawai-pegawai lain. Jadi kita kena elakkan orang-orang yang begini. Kita bagi nasihat, kita bagi bimbingan, kita tidak menghalang ataupun mempertikaikan. Sebab apa ditegas? Tegas itu PDRM perlu tegas. Orang-orang begini perlu, tapi tidak perlu di pihak masyarakat, masyarakat umum yang dia buat hal itu bukan dengan penjenayah. Kalau dia dengan penjenayah, dia bertegas begitu di dalam balai polis ataupun di lokap polis, kita tidak ada masalah. Kita lagi mengalu-alukan orang yang begini, tapi sampai masyarakat umum pun dia nak bergaduh di kedai makan, di parking lot, dengan mempertahankan Pakistan, menghina polis, menghina staf-staf bawahan dia. Dia tidak ada hak begitu, walaupun dia pegawai. Dia nak jadi heroin bukan di tempat awam, bukan pada orang-orang yang di bawah. Pada penjenayah ataupun orang-orang yang bersalah, kita nak tegas boleh. Tapi perkara-perkara ini perlu dielakkan. Sebab tak bagus di pandangan mata masyarakat sebagai rakyat, sebagai aktivis pengguna dan perlembagaan. Saya melihat perkara-perkara begini akan mencemarkan pihak PDRM. PDRM akan tercemar sebab disebabkan orang-orang yang begini. Sebab dia membawakan imej yang tidak ada adab, tidak ada akhlak. Assalamualaikum. Terima kasih daripada saya Muhammad Suman Siwam.